Hai, Assalamualaikum. Jadi pada hari ini saya akan membuat satu video tentang penerangan bagi morfologi untuk pembelajaran minggu kedua. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menerangkan tentang apakah itu morfologi. Jadi morfologi ini merupakan salah satu elemen penting yang terlibat dalam penghasilan kata bahasa Melayu. Jadi kita ingin faham apakah itu morfologi. Morfologi ini ia merupakan pembentukan kata dan setiap kata terbentuk daripada morfem, iaitu unit yang terkecil dalam bahasa Melayu yang mempunyai makna serta fungsi tata bahasanya yang tersendiri. Jadi morfologi ini secara ringkasnya merupakan elemen yang penting sebelum pembentukan kata bahasa-bahasa dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kita ingin tahu apa pula unsur-unsur morfologi. Jadi terdapat beberapa unsur morfologi yang terdapat dalam bahasa Melayu. Yang pertama, unsur morfologi yang terlibat ialah morfem, alomorf, perkataan, dasar atau akar, bentuk kata, golongan kata dan proses pembentukan kata. Jadi secara amnya, morfologi mempunyai pelbagai elemen yang diketengahkan sebelum membentuk sesuatu kata di dalam bahasa Melayu. Jadi selepas ini kita akan menelusuri satu persatu unsur-unsur morfologi ini. Baiklah, unsur morfologi yang pertama yang akan saya terangkan ialah tentang morfem. Apakah itu morfem? Baiklah, morfem merupakan sebuah kata ataupun sebuah unit linguistik terkecil dan mempunyai makna atau fungsi tata bahasa yang tersendiri. Jadi secara amnya, morfem ini dia sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu morfem bebas dan juga morfem terikat. Jadi saya akan terangkan satu persatu apakah itu morfem bebas dan juga apakah itu morfem terikat. Bagi morfem terikat, ia merupakan sebuah kata yang tidak berdiri sendiri dan dia tak boleh wujud secara tersendiri. Selain itu, morfem terikat ini juga dia memerlukan sokongan tambahan seperti imbuhan, seperti contohnya imbuhan ber, ter, di dan sebagainya. Seterusnya, bagi morfem bebas pula, ia merupakan sebuah kata yang mempunyai makna leksikal serta menjadi dasar utama dalam pembinaan kata dalam bahasa Melayu. Jadi seperti yang diterangkan, saya akan berikan sedikit contoh apakah itu morfem bebas dan juga morfem terikat. Contoh bagi morfem bebas ialah perkataan-perkataan yang tidak memerlukan penambahan apa-apa imbuhan dan ianya boleh berdiri sendiri. Contohnya seperti perkataan roti, wang, duit, pokok, tidur dan sebagainya. Ia tidak memerlukan perkataan ataupun imbuhan-imbuhan lain untuk menyokong perkataan tersebut. Baiklah, seterusnya pula morfem terikat. Contoh morfem terikat ialah perkataan seperti menjamah, menangkap, dimasak, memungut dan sebagainya yang mempunyai imbuhan yang ditambah kepada perkataan sesebuah perkataan bahasa Melayu. Unsur morfologi yang seterusnya ialah alomorf. Jadi alomorf ini merupakan sebuah varian bagi morfem sesebuah kata. Alomorf ini secara keseluruhannya dapat dikatakan merupakan imbuhan yang terdapat dalam sebuah kata. Contohnya perkataan seperti menjamah, alomorf bagi perkataan menjamah ialah men, iaitu imbuhan men sebagai alomorf kata bagi menjamah itu. Jadi contoh seterusnya ialah seperti perkataan bernama. Bagi bernama, alomorf yang terlibat ialah imbuhan ber. Baiklah, kita bergerak kepada unsur morfologi yang seterusnya, iaitu morf. Apakah itu morf? Jadi morf ini merupakan salah satu perkataan terkecil dan juga bersifat terikat, di mana
sesetengah perkataan dalam bahasa Melayu tidak boleh dipecahkan lagi kepada beberapa bahagian kerana perkataan itu sendiri sudah mempunyai makna yang lengkap. Sekiranya dipecahkan lagi, ia tidak mempunyai ataupun membawa apa-apa maksud. Seperti perkataan semut, imbuhan ataupun suku kata di dalam semut iaitu se dan juga mut tidak boleh dipisahkan kerana kedua-duanya tidak membawa apa-apa makna. Sebagai contohnya, perkataan seperti satu tidak boleh dipecahkan kepada sa dan juga tu kerana ia tidak akan membawa apa-apa makna dalam bahasa Melayu. Jika kita lihat, sa tidak mempunyai makna, tu juga tidak mempunyai makna tersendiri. Jadi, dia tidak boleh berlaku perpisahan. Jadi, morf bagi perkataan itu ialah satu. Satu itu kita panggil dia ialah morf kerana ia tidak boleh dipecahkan. Unsur seterusnya yang terdapat dalam morfologi ialah perkataan. Jadi, perkataan terbahagi kepada dua bahagian iaitu terdapat kata dasar dan juga kata akar yang tergolong di dalam perkataan. Jadi, saya akan menerangkan serba sedikit tentang apakah itu kata dasar dan juga kata akar kerana kebanyakan orang sering keliru dengan makna kata dasar dan juga kata akar. Jadi, kita akan telusuri bersama-sama apakah itu kata dasar dan juga kata akar. Baiklah, kata dasar bermaksud pokok daripada kata terbitan. Bagi kata dasar ini, dia boleh menerima imbuhan bagi mewujudkan maknanya yang tersendiri. Jadi, penambahan imbuhan-imbuhan ini akan menyebabkan berlakunya proses pembentukan kata. Jadi, bagi sesetengah perkataan dalam bahasa Melayu, boleh ditambahkan imbuhan. Jadi, apabila perkataan itu boleh ditambahkan imbuhan, ia disebut sebagai kata dasar. Kata dasar merupakan perkataan yang boleh ditambahkan imbuhan ke dalamnya. Seperti perkataan beli, kata dasar beli, boleh menerima imbuhan di, pem dan sebagainya. Jadi, ia disebut sebagai kata dasar. Seterusnya, unsur di dalam perkataan ialah kata akar. Bagi kata akar pula, ia bermaksud kata berbentuk bebas di mana ia mempunyai makna dan mampu untuk berdiri dengan diri sendiri. Namun terdapat beberapa situasi di mana kata akar juga memerlukan penambahan beberapa imbuhan seperti perkataan betapa. Perkataan tapa merupakan perkataan asal, namun ia perlu ditambahkan dengan imbuhan ber supaya ia dapat menghasilkan sebuah perkataan yang sempurna iaitu betapa. Sekian, itu sahaja penerangan tentang morfologi daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.